Okay guys. Okay guys, sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan save video ni guys. Okay guys, sekarang kita dah sampai stok baru kita dah sampai. Okay, kita ada hanging filter. Okay, kita ada hanging filter yang 3 watt punya. Okay, kalau korang nak tengok kita cara pasang dan fungsi dia, korang tengok dekat kita punya TikTok ataupun dekat kita punya YT. Okay, lepas tu kita ada sampai lagi baru guys Okay, kita dah ada sampai lagi lampu LED. Okay, yang ini paling laku dalam live TikTok kita juga. Okay, so kalau korang nak beli satu set, nak beli satu biji ataupun nak beli sekali dengan aquarium pun kita ada. Okay, kita ada lagi. Dan kita ada lagi ni guys. Okay, kita ada internal filter BS210F ni. Yang ni paling baru guys. Okay, untuk yang ni dia sesuai untuk dekat aquarium size 10 inci, 12 dengan saiz 8 ataupun nak letak saiz 15, saiz 17 pun boleh. Yang ni dia tak payah nak sambung dengan pipe yang lain tu, oksigen tu kan, tak payah sambung. Dia dah terus sekali masuk dalam aquarium, boleh terus jalan terus Yang ni pun ada dalam beg kuning ataupun nak beli satu set sekali aquarium pun kita ada guys yang ni semua sampai stok baru guys. Jom kita tengok. Okay, kalau korang berminat boleh order dekat kita punya TikTok. Okay, semua fresh lagi guys aquarium pun kita baru masuk stok juga, tapi tengah restock lagi. Okay, kita tengah susun lagi, akan penuh ni. Kita akan masuk stok barang baru lagi guys. Okay. Ni dia internal filter guys. Ni paling baru. Yang ni korang tak payah nak sambung-sambung pipe. Dia dah sekali macam ni terus boleh on terus, boleh keluar buih sekali. Okay. Yang ni kita sampai banyak carton lah. Okay, ini kita sampai banyak carton. Semua stok baru guys baru sampai lagi guys. Okay. Lampu LED pun kita ada. Okay, boleh pakai kat semua saiz aquarium, saiz kecil sampai saiz besar. Kita ada hanging filter guys. Ini hanging filter paling best. Okay, so jangan lupa klik like, komen dan share video ni guys. Okay guys.